Mamat online guys. Tu beranilah masuk dalam live. Adalah juga dia tulis-tulis kan. Mamat Malaysia. Hilang. Nampak nama je. Aduh, saya tak ada spa. Spa tu pun sewa. Macam tu. Suka yang Fakar. Macam tu. Cepat masuk ramai-ramai. Lagi berapa puluh orang je saya dah boleh buat live. Kak dah insaf kena dengan scammer. Alamak, kesiannya awak. Kenapa? Kesiannya lah. Cuba cerita. Masuk dekat off. Hai host cantik. Hai juga. Faham? Kan faham. Kita faham juga. Macam tu. Kita simpati juga awak. Tapi kita orang tak boleh buat apa-apa. Siapa suruh awak terkena scam? Oh, dah syok. Kenapa bang? Air atas kepala ya bang Sampai tak tahu nak nilai yang mana ori, yang mana bukan. Mana akaun ori, mana akaun tipu ya bang Ya bang asal boleh je lah korang tengok murah. Lepas tu korang subscribe. Dan nak keluar tadi. Oh ya ke? Aduh hai, kelakar. Itulah tu air dia banyak kat atas kepala. Meleleh-leleh. Dah syok scammer suruh pergi toilet buat VC. Sedih macam ni. Dapat apa tu? Banyak scam at friend menyamar. Korang dapat apa? Cerita lah. Genji 007 dengan apa? Pilihan hatiku. Korang dapat apa weh dengan scammer tu? Cuba cerita. Macam seronok je cerita korang ni petang-petang. Cuba cerita. Apa yang korang apa terjadi? Permulaannya macam mana? Cuba korang cerita. Permulaan tu macam mana? Ayo, tu bukan ID saya, tu scammer. Oh, dia bagi gambar saya. Kalau gambar, semua orang kan boleh ambil gambar saya, download gambar saya. Lagi? Jahat scammer tu kan? Tengok gambar je air dah naik. Macam tu. Ya ke? Wah, imajinasi tinggi. Suruh masuk kat tele. Okay, lepas tu? Dia buat, okay, lepas tu? Selepas dia dah masuk dekat situ, hampir-hampir tertipu. Siapa pilihan hatiku? Selepas dia dah masuk kat situ, dia dah bagi gambar saya. Dan apa yang membuatkan awak tu? Gambar nampak susu. Okay, so selepas dia dah nampak gambar nampak susu tu, you buat apa? You dapat VC tak? Dia ada buat live tak? Dia ada buat live tak? Oh, tengok gambar je boleh gosok-gosok. Dahsyat korang ya, suruh bayar 70. Okay, lepas tu? Macam kot tak apa ni, sangat cakap apa ni, nacak kot, payah sangat nak cakap. So kalau tengok live saya macam ni pun dah terus nacak lah. Macam mana nak masuk member DM dekat TikTok. Apa pula aku yang kena scam? Tak, lepas tu apa jadi? Hanya tengok gambar saja korang dah boleh air sampai kepala. Macam tu. Bagilah cerita penuh. Barulah kita boleh andaikan. Korang minta kakak Ratu Spa cerita penuh. Orang ni bagi sekerat-sekerat. Try. Macam tu. Banyak air tertunggak ni. Jadi gargon. Tu lah tu dia jadi gargon dah sekejap. Minta cerita. Gambar pun dah geram. Oh, gambar pun dah geram. Dia kata akan offer servis. Lepas tu? Dapat tak? Servisnya? Dengan kata-kata saja dah boleh percayalah. Dahsyat sekarang. Tak dapat. End up? Nangis tepi bucu. Dia suruh masuk WhatsApp buat VC. Okay, dapat tak nombor dia? Servis lah dapatnya. Dia ada tak nombor dia? DM bagi saya screenshot tu semua, nombor-nombor dia semua dengan bank account. Okay, tolong bagi kat saya. Apa konten you kat IG? Entah, saya pun tak tahu, tengok sendiri. Sambung balik cerita pilihan hatiku. Bila awak dah dekat wasabi tu apa? Tapi muka real akak. Muka tu macam mana awak tengok muka real saya?
Macam mana awak tengok muka tu real ke gambar? Lepas tu masuk sini lah, hope terubatlah sikit. Oh ya ke? Tak. Masa yang korang kata muka tu muka saya, dia buat live betul ke? Ke dia pendua telefon ke macam mana? Mana ni tadi? Siapa pemilik hatiku? Ha. Hilang dah? Aduh, nak tahu cerita sebenarnya? Dia WhatsApp pagi, petang, siang, malam jadi akak. Tak, nampak tak? Nampak tak macam video tu UVC tu muka saya? Ada tak? Edit AI kot. Mana boleh edit AI? UVC ada keluar muka saya tak? Tak ada muka. Oh, tak ada muka kau percaya? Aduh. Hei lah, hai Mat. Mat! Apa hal kau kena tipu, Mat? Oh, barang kau ni, Mat. Tak nampak muka pun kau syok. Nak muka kena bayar full. Dah lama pun scammer. Nak muka bayar full. Oh, seronok kerja scammer. Dia patut tipu lah ni. Taklah. Tak jantan. Memang jantan lah. Kesudahannya pula. Dia bercakap tak? Dia bersuara tak? Ada suara tak? Tak, masa di VC tu suara dia sama saya tak? Suka lah. Jantan kena tipu, suka lah. Arbok. Apa ni? Arbok ke? Mak jiwan sangat. Tu lah tu. Dia pakai phone rasa. Dia pakai apa? Macam mana dia boleh bercakap sedangkan saya tak ada? Hai sayang. Macam tu. Tak ada pun. Dalam live. Dia record tang mana? Ceritalah sampai habis. Suara lato-lato kepek tu. Oh ya yeah. Mantap lah. Oh ya guys, Mami. Yeah. Ceritalah. Janganlah sekerat-sekerat. Saya nak tahu juga cerita-cerita korang tu. Jadi saya senang nak buat report. Apa yang korang kena. Macam tu. Sian kan? Tu lah. Seseorang. Kau suruh orang berdiri. Kau hantar pause dulu. Baru akak berdiri. Baru best. Nak suruh orang tu, suruh orang ni. Hantar. Aku pun nak jadi scammer dalam TikTok ni. Macam tu. Macam drama episod tu mana boleh cerita habis. Oh ya ke? Fiona scammer juga pakai suara apa ni? LR ke RL? Waalaikumsalam. Korang ni banyak episod lah. Sekejap. Liana bukan akaun Kak. Ya, bukan. Kenapa lah korang kena tipu dengan scammer? Baby Ma. Dah mandi belum? Adik. Nanti mama text kau punya tu cakap Anissa belum mandi. Scammer geng 2 alam. Oh ya ke? 50 kena gigi. Macam ni kena gigi wang kembali. Apa tu? Suka korang. Drama kena tunggu bersambung. Lah drama dia kan. Tak habis cerita. Orang nak dengar juga. Dengan suara suka korang terus lemah. Oh ya ke? Aduh hai. Dengan macam tu je suka korang. Scammer pandai kan. Cerita tergantung baru best. Janganlah macam tu. Pandai korang bila aku buat live korang suruh cerita jangan tergantung kak. Bagi kita orang yang waterfall dulu. Bila tanya kakak Ratus Pan ni kau cerita tergantung. Tak adil. Hei lah. Suara Liana so sweet. Suara saya sweet. Gelak sama dia. Ada je korang ni. Ada je kan korang ni. Gelak dia lagi keteruk kot daripada saya. Contoh kan. Daripada tu nak adil masuklah keadilan. Nak adil masuklah keadilan. Coy. Tak ada ke parti lain. Parti bebas lah. Dulu kakak Ratus Pan nak masuk parti keadilan. Parti bebas tau. Bukan parti keadilan tau. I nak tanding masuk lawan YB Rina masa tu. Dekat Batu 3.
Kan? Siapa yang ada masa tu? Tahun 2023. Saya nak masuk dah. Parti bebas kan masa tu. Sekali. Masa tu dah nak buat dah. Dah nak letak dah deposit kat situ. Tapi bila fikir balik kan, alamak, video viral. Tak jadi. Aduh, hai. Bila fikir video tu viral kan 2023, tak jadi. Terus tak terfikir lagi dah nak masuk. Video baru viral. Masa tu belum lagi video banyak tak. Masa tu video apa tu? Masa tu viral video yang mana? Yang pakai bikini tu kan? Bikini hitam, bikini biru, bikini apa lagi putih. Kan? Dengan baju putih kan? Masa tu. Masa tu nak lawan YB Rina dah ada manifesto dah pun. Dah dibincangkan kan. Kita dah masuk dekat dalam grup kan semua. Semua orang dah ada dalam grup tu dah berapa ribu masa tu kan. Berapa belas orang masa tu petang tu. 15,000. 15,000 masa tu masuk. Dah siap manifesto dah. Yang miskin akan jadi kaya. Oh tak boleh nak tengok. Dah kita buat dah apa. Aduh. Naik kan. Tagline semua dah buat. Last bila viral malam tu juga diviralkan. Tak jadi terus nak masuk bertanding letak deposit. Korang lah ni. Makan apa malam tak makan. Mana drama episod ni? Entah Budin dah hilang. Siapa Budin? Tak apa, milik hatiku dah hilang. Dia dah hilang tak tahu. Buat saya excited sikit kak. Budin dah keluar air hilang. Itu bukan Budin je. Pemilik hatiku pun dah keluar air dia hilang. Jangan siksa begini. Kerja kot. Oh ya ke? Tak boleh tengok lama-lama. Boleh pancit. Oh ya ke? Atau kerja diet je? Ada kak. Macam mana cerita tadi? Janganlah sekerat-sekerat. Please lah. Sekejap lagi dah pukul 7 masuk maghrib. Tahu tak? Nak kena stop live. Tolonglah korang. Ceratlah cerita sama balik. Korang ni mat. Coy. Tunggu minggu depan. Janganlah. Cepatlah. Menarik tu cerita scammer tu. Boleh buat report tu. Lupa kat mana tadi. Lepas dia dah suruh VCE. Dekat Wasabi tu. Wasabi dia lah kiranya. Bermaksud ada nombor lah. Macam tu. Keluar dulu. Nampak tak? Ingatanku, memoriku sentiasa ingat. Macam tu. Kak nak I pancit kat muka ke dah. Dia imamku boleh bersambung ni. Pun kena sambung lah pula. Itulah. Cepat lah. Sambung cerita tu. Lepas awak dah wasabi tu, awak tak nampak muka dia. Tapi suara dia sama tak? Satu ni je ke akaun akak lagi satu yang ada banyak video tu kan? Yang follower ada 200 lebih ribu. Okey, lepas tu dia bagi offer bayar sikit untuk VC. Lepas tu Kak mana moderator? Moderator bercinta kat bawah kot. Dia bergayut ke ataupun dia nyanyi? Macam tu lah dia suka dia nyanyi dekat telefon. Jangan cerita habis, alamak. Bagi moderator. Cepatlah. Pemilik hatiku. Lepas tu bayar 10 nanti dia open VC. Suara dia sama ke tak? Ke masa tu masih chat lagi? Masih chat ke? Ke tepi sikit nak cerita ni. Korang ke tepi sikit. Orang nak dengar cerita kau pergi masuk moderator lah apa. Ke tepi sikit. Tak sabar ni nak dengar Mamat ni type. Lembab betul dia type. Coy. Tunggu minggu depan. Aduh. Chat je. Dia tak cakap. Okay. Sebab itulah saya cakap. Hati-hatilah. Please lah korang. Hati-hatilah. Takkanlah dengan chat. Dengan gambar. Macam tu korang boleh percaya. Korang boleh masuk air boleh nak keluar air. Sedangkan dah terang-terang dah. Kalau korang kat dalam off tu, korang dah boleh macam bercinta dah. Kalau korang kat members pun, korang dah boleh macam seronok lah borak dekat members tu. Lagi best lah. Lagi saya tak nampak muka korang. Lagi saya suka.
Aduh. Naik betul. Members mana? Kenalah join dulu members apa Ratu Spa.